Pernah tak kita terfikir, bila sebut je ibadah, apa yang terus terlintas kat kepala? Mesti solat, puasa kan? Tapi, kalau saya kata, skop ibadah ni sebenarnya jauh lebih luas daripada tu. Dalam perkongsian kali ni, jom kita sama-sama bongkar macam mana setiap detik kehidupan kita boleh jadi satu bentuk pengabdian kepada Tuhan. Kita mulakan dengan satu soalan yang memang menusuk kalbu. Adakah manusia menyangka bahawa ia akan dibiarkan begitu sahaja? Ayat ni seolah-olah jadi teras untuk perbincangan kita. Ia memaksa kita berhenti sekejap dan tanya diri sendiri. Kenapa kita ada kat sini Adakah hidup kita ni semua kebetulan semata-mata? So, soalan tadi tu sebenarnya bawa kita ke jawapan yang pertama, iaitu kita semua dicipta dengan satu tujuan. Jom kita dalami sikit idea ni. Yang mana kehadiran kita di dunia ni bukan saja-saja tau, tapi sebahagian daripada satu rancangan yang besar. Prinsip asas dia sebenarnya mudah je. Tak ada satu pun ciptaan yang sia-sia. Seluruh alam semesta ni ada tujuannya. Dan kita, manusia, kita ni istimewa sikit sebab kita ada akal dan kehendak. Kita diberi satu peranan yang sangat unik dan mulia. Dan dari sinilah kita mula nampak kenapa ibadah tu jadi super penting untuk kita merealisasikan tujuan tu. Okey, jadi bila kita sebut pasal ibadah, apa sebenarnya maksud dia? Jom kita tengok definisi dia dengan lebih dekat. Nampak tak? Ibadah ni bukan setakat pergerakan fizikal je. Teras dia, intipati dia adalah niat yang ikhlas. Macam mana kita terjemahkan iman kita dalam perbuatan kita hari-hari. Ia cara kita tunjuk rasa syukur kita. Bukan sekadar di bibir, tapi betul-betul dalam setiap tindakan. Okey, untuk faham konsep ni dengan lebih baik, apa kata kita mula dengan yang asas dulu? 4 rukun utama yang kita selalu sangat kaitkan dengan ibadah. Baik, kita ada solat, zakat, haji dan puasa. 4 inilah tiang utama yang kita semua tahu kan? Tapi penting untuk kita ingat, semua ni bukan sekadar ritual kosong. Setiap satu ada hikmah dan tujuan dia yang tersendiri. Jom kita bedah satu-satu. Pertama, solat. Fikirkan solat ni macam perisai rohani kita. Ia jadi macam benteng yang lindungi kita daripada buat benda-benda tak elok. Dalam sibuknya hidup kita seharian, solatlah yang pastikan kompas moral kita sentiasa betul, tak lari. Seterusnya, zakat. Zakat ni hebat. Dia ada 2 fungsi serentak. Secara luaran, ia macam satu sistem sokongan sosial untuk masyarakat. Tapi secara dalaman, untuk diri kita sendiri, ia bersihkan hati kita daripada rasa kedekut dan terlalu cintakan dunia. Dan yang ini, visualnya cantik sangat. Haji. Ia adalah satu peringatan yang paling jelas tentang kesamarataan. Di hadapan Tuhan, tak kira siapa pun kita, tak ada pangkat atau harta, kita semua sama, umpama gigi-gigi sikat. Betul-betul satu metafora yang sangat kuat tentang perpaduan. Dan yang terakhir sekali, puasa. Puasa ni bukan setakat tahan lapar dan dahaga je ya. Anggap ia macam satu bootcamp rohani tahunan. Latihan intensif untuk bina disiplin diri, untuk jadi lebih sabar dan yang paling penting, untuk tanam takwa dalam diri, iaitu rasa sentiasa sedar yang Tuhan sedang memerhati kita. Okey, kita dah lihat 4 tiang utama tadi. Tapi, adakah ibadah kita habis kat situ je? Jawapannya, tak. Sebenarnya, itu baru permulaan. Konsep ibadah ni jauh lebih luas dan boleh merangkumi setiap detik hidup kita. Macam mana tu? Jom kita tengok. Ini kuncinya. Ibadah ni sebenarnya tak terikat pada waktu atau tempat. Ia lebih kepada satu mindset, satu cara pandang. Bila kita pakai lensa ibadah ni, semua benda biasa yang kita buat hari-hari, pergi kerja, makan, lepak dengan keluarga, semuanya boleh jadi luar biasa dan bernilai di sisi Tuhan. Cuba kita fikirkan sejenak. Jaga keluarga, cari rezeki yang halal, buat kerja kita elok-elok supaya produktif, bagi manfaat pada orang sekeliling, semua ni nampak macam rutin biasa kan? Tapi bila kita buat semua ni dengan niat yang betul kerana Allah, ia terus bertukar jadi ibadah. Bukan lagi rutin, tapi pengabdian. Macam inilah caranya kita boleh jadikan seluruh hidup kita ni satu ibadah yang berterusan. Jadi, jelaslah kan, ibadah ni bukan untuk kita seorang je. Bila setiap individu mula hidupkan semangat ni, kesannya tu akan merebak, macam ripple effect, ke seluruh masyarakat. Macam mana tu? Inilah yang kita panggil dimensi sosial ibadah. Matlamat dia bukan setakat nak jadi orang baik seorang diri, tapi nak bina satu masyarakat yang penuh kasih sayang. Cuma bayangkan, setiap senyuman yang kita bagi, setiap bantuan kecil yang kita hulurkan, semuanya boleh jadi ibadah yang sedang membina satu kebaikan yang lebih besar untuk semua.
Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk direnungkan. Cuba fikir balik rutin harian anda. Apa agaknya benda biasa yang anda buat yang boleh diangkat darjatnya menjadi ibadah hanya dengan mengubah niat? Mungkin masa anda bancuh kopi untuk pasangan atau masa siapkan kerja dengan tekun. Sebab bila kita faham benda ni, ia bukan setakat ubah tindakan kita. Ia akan ubah seluruh cara kita pandang kehidupan.